Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan 7 bentuk jenayah cyber utama. Jenayah cyber bukan lagi perkara yang jauh daripada kehidupan kita. Setiap hari ramai rakyat Malaysia yang kehilangan wang simpanan akibat penipuan dalam talian. Penjenayah cyber sentiasa mencari mangsa dengan mengeksploitasi teknologi dan kelemahan manusia. Oleh itu, mari kita kenali 7 bentuk jenayah cyber utama supaya kita dapat melindungi diri dan keluarga. Belian secara dalam talian merupakan antara penipuan yang paling kerap berlaku. Penipu akan menawarkan barangan seperti telefon pintar, motosikal, pakaian berjenama atau tiket pada harga yang jauh lebih murah daripada harga pasaran. Mereka akan meminta mangsa membuat pembayaran penuh atau deposit terlebih dahulu. Namun, selepas wang dipindahkan, barang tidak dihantar dan penjual menghilangkan diri atau menyekat semua bentuk komunikasi. Sebelum membeli, semak latar belakang penjual, baca ulasan pelanggan dan gunakan platform e-dagang yang mempunyai perlindungan pembeli. Yang kedua, pelaburan dalam talian pula menawarkan pulangan yang sangat tinggi dalam masa yang singkat. Penipu sering menggunakan testimoni palsu, gambar individu yang kononnya berjaya atau menyamar sebagai syarikat pelaburan yang sah. Mereka akan mendesak mangsa supaya membuat pelaburan segera dengan alasan peluang tersebut terhad. Hakikatnya tiada pelaburan yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko. Sentiasa semak sama ada syarikat tersebut berlesen dengan pihak berkuasa sebelum membuat sebarang pelaburan. Yang ketiga, pinjaman tidak wujud. Bagi mereka yang memerlukan wang segera, penipu menawarkan pinjaman yang kononnya mudah diluluskan tanpa dokumen lengkap. Mangsa kemudian diminta membayar yuran pemprosesan, yuran guaman atau insurans sebelum pinjaman diluluskan. Selepas bayaran dibuat, pinjaman tidak pernah diberikan. Institusi kewangan yang sah tidak akan meminta bayaran pendahuluan sebelum pinjaman diluluskan. Yang keempat, Macau scam. Macau scam berlaku apabila penipu menyamar sebagai pegawai polis, mahkamah bank atau agensi kerajaan. Mereka mendakwa mangsa terlibat dalam jenayah seperti pengubahan wang haram atau hutang yang tertunggak. Mangsa akan diugut supaya merahsiakan perkara tersebut dan diminta memindahkan wang ke akaun yang dikatakan selamat untuk tujuan siasatan. Ingat, tiada agensi kerajaan akan meminta anda memindahkan wang melalui panggilan telefon. Yang kelima, African scam. African scam biasanya melibatkan hubungan cinta dalam talian atau tawaran perniagaan palsu. Penipu akan mengambil masa untuk mendapatkan kepercayaan mangsa sebelum meminta bantuan kewangan dengan pelbagai alasan seperti kecemasan, cukai atau kos penghantaran hadiah. Jangan mudah mempercayai individu yang hanya dikenali melalui media sosial, terutamanya jika mereka mula meminta wang. Yang keenam, Business Email Compromise. Business Email Compromise menyasarkan syarikat dan organisasi. Penipu akan mengodam atau menyamar menggunakan email syarikat, kemudian mengarahkan kaki tangan membuat pembayaran ke akaun bank yang dikawal oleh mereka. Ramai mangsa hanya menyinari penipuan selepas wang dipindahkan. Setiap arahan pembayaran perlu disahkan melalui panggilan telefon atau saluran rasmi sebelum transaksi dilakukan. Yang ketujuh, penipuan SMS. Penipuan SMS atau smishing berlaku apabila mangsa menerima mesej yang mengandungi pautan palsu. Mesej tersebut mungkin menyatakan akaun bank dibekukan, terdapat parcel yang belum dituntut atau saman yang perlu dibayar segera. Apabila mangsa menekan pautan tersebut, maklumat perbankan atau kata laluan akan dicuri. Jangan klik sebarang pautan yang mencurigakan. Sebaliknya, akses laman web rasmi atau hubungi organisasi berkenaan untuk mendapatkan pengesahan. Jenayah cyber boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira umur atau latar belakang. Penjenayah sentiasa menggunakan pelbagai helah untuk memperdaya mangsa. Oleh itu, sentiasa berfikir sebelum klik, semak sebelum membuat pembayaran dan jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi, kata laluan atau kod OTP dengan sesiapa. Kesedaran ialah benteng pertahanan terbaik. Kongsikan video ini kepada keluarga dan rakan-rakan agar lebih ramai masyarakat dapat mengenali taktik jenayah cyber dan mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. Berhati-hati, berwaspada, lindungi diri daripada jenayah cyber.